Hai semua, selamat datang. Hari ni, jom kita jadi macam detektif sains dan kita bongkar satu misteri yang paling best kat sekeliling kita. Misteri dunia cahaya. Percayalah, lepas ni anda akan nampak dunia ni dengan cara yang lain macam sikit. Okey, kita mulakan terus dengan satu teka-teki. Pernah tak anda letak pensel dalam gelas berisi air? Mesti pernah kan? Dan perasan tak? Pensel tu nampak macam bengkok, macam dah patah. Pelik kan? Kenapa boleh jadi macam tu ya? Jangan risau, kita akan siasat benda ni sampai dapat jawapan. So, untuk selecahkan misi kita ni, kita akan lalui 5 peringkat. Pertama, kita kena faham dulu perangai asas cahaya ni, iaitu ia bergerak lurus. Lepas tu, kita tengok pula macam mana dia boleh melantun dan membengkok. Yang inilah kunci kepada misteri pensel kita tu. Dan akhir sekali, sebagai bonus, kita akan bongkar rahsia pelangi. Dah sedia? Jom! Okey, benda paling pertama kita kena tahu pasal cahaya ni, dia sangat-sangat berdisiplin. Dia tak ada nak belok kiri ke, belok kanan ke sesuka hati. Tak, cahaya dia sentiasa bergerak dalam satu garisan yang lurus. Lurus je. Konsep ni dalam sains kita panggil cahaya bergerak lurus. Kalau dalam bahasa Cina pula kita sebut Guang Yan Zhi Xian Chuan Bo. Maksudnya senang je. Tak kisahlah cahaya tu datang dari matahari ke, lampu suluh ke, lampu bilik ke, ia akan bergerak lurus ke depan dari sumber dia. Macam mana kita nak buktikan? Senang je. Cuba bayangkan eksperimen ni. Kita susun 3 keping kadbord yang ada lubang kat tengah dalam satu barisan lurus. Bila kita suluh lampu, mestilah cahaya tu boleh tembus sampai ke hujung kan? Tapi, cuba kita anjakkan sikit je kadbord yang kat tengah tu. Sikit je. Boom. Cahaya tu terus terhalang. Nampak tak? Ini bukti paling jelas yang cahaya tak pandai nak konak-konak ikut lubang tu. Dan disebabkan cahaya bergerak lurus ni lah, wujudnya bayang-bayang. Pernah fikir tak? Bila kita berdiri bawah matahari, badan kita menghalang laluan cahaya tu. Jadi, kawasan kat belakang kita yang tak kena cahaya tu, itulah yang jadi bayang-bayang. Dalam bahasa Cina, kita panggil yingzi. Tapi yang menariknya, tak semua benda hasilkan bayang-bayang yang sama. Ada 3 jenis. Pertama, objek lut sinar atau toming, macam cermin tingkap. Semua cahaya boleh tembus, jadi tak ada bayang-bayang. Kedua, lut cahaya, ban toming, macam botol air plastik tu. Sikit je cahaya boleh lalu, jadi bayang-bayang dia kabur. Dan akhir sekali, legap, bu toming, macam dinding. Langsung tak boleh tembus, sebab tu bayang-bayang dia paling gelap dan jelas. Okey, kita dah tahu cahaya ni lurus bendul. Tapi dia ada satu lagi skill yang hebat. Cahaya ni boleh melantun. Serius? Bayangkan kita baling bola tenis kat dinding. Mesti bola tu melantun balik kan? Cahaya pun lebih kurang macam tu juga. Perangai cahaya yang suka melantun ni kita panggil pantulan cahaya. Dalam bahasa Cina, sebutannya ialah guang de fan shi. Benda ni jadi bila cahaya tu terkena permukaan yang licin dan berkilat macam cermin dan dia memantul ke arah lain. Sebenarnya, pantulan cahaya ni ada kat mana-mana je. Contoh paling senang, bila kita tengok muka kita dalam cermin atau jingzi, itulah pantulan. Periskop dalam kapal selam yang boleh intai atas air tu pun guna pantulan. Cermin sisi kereta pun sama. Sampailah ke vest keselamatan yang menyala terang bila kena lampu tu, semua tu guna konsep pantulan cahaya. Dan sekarang, kita dah sampai ke bahagian yang paling penting, bahagian yang kita tunggu-tunggu. Kita dah tahu cahaya bergerak lurus, kita dah tahu dia boleh melantun. Tapi, percaya tak kalau saya cakap, cahaya ni boleh membengkok? Ya, betul. Dan inilah dia, kunci untuk kita selesaikan misteri pensel bengkok kita tadi. Sifat unik ni kita panggil pembiasan cahaya. Dalam bahasa Cina, bunyinya guang de zhi shi. Pembiasan ni berlaku bila cahaya bergerak dan melintasi 2 medium yang berbeza. Medium tu macam bahan yang dilalui lah. Contoh paling best, bila cahaya bergerak dari udara masuk ke dalam air. Bila dia tukar medium macam ni, laluan dia akan terpatah sikit. Atau dengan kata lain, membengkok. Jadi, inilah jawapannya.
Pensel tu sebenarnya elok je, lurus je, tak bengkok pun. Yang sebenarnya berlaku ialah cahaya dari bahagian pensel yang ada dalam air itu, bila ia nak bergerak keluar ke udara untuk sampai ke mata kita, ia terpaksa membengkok. Otak kita pula, dia akan proses maklumat tu seolah-olah cahaya datang dalam garisan lurus. Jadi, otak kita tertipu dan nampak imej pensel tu macam bengkok atau wanku. Kan? Misteri selesai. Benda yang sama jugalah jadi kat kolam renang atau yongqi. Cahaya dari dasar kolam tu membengkok bila keluar dari air. Kesannya, kita nampak kolam tu macam cetek je. Sebab tu kena hati-hati tau. Jangan terjun pula sebab ingat cetek padahal dalam. Okey, sebagai penutup, jom kita tengok satu fenomena alam yang sumpah lawa. Fenomena ni jadi bila semua sifat cahaya yang kita belajar tadi, bergerak lurus, melantun dan membengkok, semua bekerjasama untuk hasilkan sesuatu yang magical. Ya, kita cakap pasal pelangi atau cai hong. Macam mana ia terjadi? Macam ni. Bila cahaya matahari lalu menembusi titisan air hujan, cahaya tu akan membengkok atau dibiaskan. Lepas tu, dia melantun kat bahagian belakang titisan air tu dan bila nak keluar, dia membengkok sekali lagi. Masa dia membengkok ni lah, cahaya putih tu sebenarnya terlerai. Jadi semua warna dalam dia. Merah, jingga, kuning, sampailah ungu. Itulah pasal kita nampak jalur-jalur warna yang cantik tu. So, jom kita imbas balik 3 rahsia besar pasal cahaya. 1, dia bergerak lurus, guang yang Qixian Tranbo, yang hasilkan bayang-bayang. 2, dia boleh dipantulkan, guang de Fanshe, yang bagi kita cermin. Dan 3, dia boleh dibiaskan, guang de She, yang selesaikan misteri pensel bengkok. 3 sifat ni, mereka lah yang cipta hampir semua benda yang kita nampak setiap hari. Jadi, poin pentingnya ialah sains tentang cahaya ni ada di mana-mana, bukan dalam buku je. Sekarang, saya ada cabaran untuk anda. Lepas ni, cuba perhatikan sekeliling. Tengok macam mana bayang-bayang anda berubah bentuk. Tengok macam mana cahaya berkilau atas lopak air. Tengok kenapa sudu dalam cawan teh nampak pelik. Jadilah detektif cahaya. Teruskan bertanya dan teruskan meneroka.